adalah haram dan tidak sah puasa selepas 15 Syaban, iaitu berpuasa pada 16 Syaban, 17 Syaban sampai 29 Syaban. Hukum berpuasa selepas 15 hari bulan Syaban. Di sisi pendapat mu'tamad mazhab Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala adalah haram dan tidak sah puasa selepas 15 Syaban, iaitu berpuasa pada 16 Syaban, 17 Syaban sampai 29 Syaban. Bagi orang yang mana tidak ada adat berpuasa. Maksudnya dia tidak biasa berpuasa. Dan dia tidak berpuasa pun sebelum 16 hari bulan tersebut. Kemudian tiba-tiba dia nak puasa pada 16 hari bulan, 17 hari bulan, maka haram ke atas dia berpuasa dan tidak sah untuk dia berpuasa di sisi pendapat mu'tamad, pendapat rasmi mazhab Syafi'i. Pendapat mu'tamad ini berdalilkan kepada beberapa dalil. Yang pertama adalah hadis daripada Al-Ala bin Abdul Rahman, daripada bapa dia, Abdul Rahman, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'bana fala tasumu." Apabila Sya'ban sudah sampai separuh 15 hari bulan, maka janganlah kamu berpuasa lagi. 16, 17, 18, Nabi kata jangan kamu berpuasa. Hadis ini kata Imam At-Tirmizi rahimahullah, hadza hadithun hasanun sahih. Ini adalah hadis hasan sahih seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibnu Rif'ah dalam kitab Kifayatun Nabi. Dan hadis ini dinilai sahih juga oleh Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari di dalam Asna' Al-Matalib. Dan juga dinyatakan sahih oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' dan Tahqiq. Jadi berdasarkan hadis ini, para ulama mazhab Syafi'i mengambil dalil untuk menegaskan dan menyimpulkan haram berpuasa bagi orang yang tidak ada adat dan tidak ada kebiasaan dia berpuasa. Bagaimanapun, pengecualian ini, pengharaman puasa ini, dikecualikan bagi beberapa orang. Kita simpulkan kepada 5 orang yang mana dia tak haram untuk puasa setelah 15 Syaban. Dan puasa dia masih sah. Yang pertama adalah orang yang mana masih mempunyai adat dia berpuasa sunat. Misalnya dia biasa berpuasa Isnin Khamis, dia biasa puasa. Puasa Isnin Khamis, puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari tak puasa. Dan lain-lain puasa sunat yang biasa diamalkan. Puasa Ayyamul Bid, hari-hari putih, Ayyamus Sud, hari-hari hitam, hari-hari putih 13, 14, 15. Hari hitam 27, 8, 29 ataupun 28, 29, 30. Dia ada kebiasaan puasa tu tiap-tiap bulan, maka dia boleh untuk puasa even selepas, bahkan selepas 15 Syaban. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang mana mahu mengqada puasa dia. Mana-mana puasa qada Ramadan, maka dia boleh mengqada puasa dia meskipun selepas 16 Syaban. Selepas 15, 16 Syaban. Yang ketiga adalah orang yang pernah bernazar puasa. Dia ada nazar untuk dia berpuasa. Maka wajib ke atas dia untuk memenuhi nazarnya tersebut. Maka dia boleh untuk berpuasa setelah 15 Syaban. Seterusnya adalah orang yang mana mempunyai puasa kafarah atau puasa denda. Misalnya dia perlu berpuasa kafarah zihar ataupun kafarah bayaran-bayaran dam tertentu dalam urusan umrah atau haji, atau apapun kafarah sumpah dan sebagainya, yang mana denda dia mesti ada puasa 2 bulan berturut-turut ke, ataupun apa-apa sahaja denda bagi isu atau kes yang memerlukan kepada puasa kafarah, puasa denda. Okey, maka dia boleh melaksanakan puasa denda kafarah tersebut even selepas 15 Syaban. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, bagi orang yang mana yang terakhir sekali adalah orang yang mana dia berpuasa 15 Syaban. Nisfu Syaban tu dia puasa, maka dia boleh untuk menyambung 16 Syaban puasa. 17 Syaban dia puasa. 18 Syaban dia puasa dengan syarat dia berturut-turut puasa berturut-turut semua hari ini. Kalau dia miss satu hari, tak puasa satu hari. Contohnya 19 dia tak puasa. 15 puasa, 16 puasa, 17 puasa, 18 puasa, 19 tak puasa. Maka haram dan tidak sah bagi dia untuk berpuasa pada tanggal ke-20.
sebab dia tidak berturut-turut, dia tidak berturutan. Ada terpisah, ada senggang di situ. Okey? Jadi bila terpisah 19 tak puasa, maka dia tidak boleh berpuasa lagi sepanjang separuh kedua Syaban. Itu kes khusus bagi orang yang sebelum tu dia tak puasa, tapi dia hanya puasa 15 hari bulan. Boleh tak dia sambung puasa 16 hari bulan? Padahal ada larangan, jawapannya boleh. Dia ada pengecualian untuk dia kerana dia berpuasa 15 hari bulan Syaban tersebut. Jadi ini 5 pengecualian orang yang mana dibolehkan bagi dia untuk puasa. Kita ulang lagi sekali. Yang pertama adalah orang yang mempunyai adat kebiasaan puasa sunat. Puasa Isnin Khamis, puasa hari putih, puasa hari hitam, puasa Nabi Daud AS. Yang kedua adalah orang yang ada puasa qada Ramadan. Dia boleh qada ketika tempoh ini. Yang ketiga adalah orang yang mana melaksanakan puasa-puasa nazar. Dia ada bernazar untuk berpuasa pada tempoh-tempoh tertentu selepas separuh kedua Syaban, maka dia boleh untuk melaksanakan puasa nazar tersebut meskipun sudah separuh Syaban. Yang keempat adalah orang yang melaksanakan puasa kafarah, puasa denda terhadap kes-kes atau isu-isu tertentu. Yang kelima adalah orang yang mana puasa 15 Syaban dan dia berturutan berpuasa selepas itu. 15, 16, 17, 18. Dan tidak ada miss satu hari. Kalau ada miss satu hari, maka sudah haram dan tidak sah lagi ke atas dia untuk berpuasa selepas hari yang dia skip, selepas hari yang dia lompat tersebut. Ini adalah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i, iaitu haram dan tidak sah, melainkan pengecualian boleh dan sah bagi 5 orang yang mempunyai kes tertentu teristimewa yang kita sebutkan sebentar tadi. Ini adalah pendapat mu'tamad mazhab Syafi'i berdalilkan hadis idza intasafa sya'bana fala tasumu. Namun tuan-tuan dan puan-puan, di dalam mazhab Syafi'i juga terdapat beberapa qaul. Yang saya nak utarakan di sini adalah qaul al-Imam Al-Mutawalli rahimahullahu taala yang mana ada dihikayatkan oleh al-Imam Syirazi dalam kitab At-Tanbih dan juga dinyatakan oleh al-Imam Ibn Rif'ah dalam kitab dia Kifayatun Nabi. Mereka nukilkan bahawasanya al-Imam Al-Mutawalli rahimahullahu taala menyatakan ahlul hadis qalu bi anna al-hadith lam yathbut. Ahli hadis menyatakan bahawasanya hadis tersebut idza intasafa sya'bana fala tasumu, hadis tersebut tidak sabit. Maksudnya tidak sahih di sisi sebahagian ahlul hadis dan nuqad. Antaranya adalah al-Imam Ahmad rahimahullah. Jadi sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti al-Imam Al-Mutawalli, seperti al-Imam Qadhi Husain berpendapat, ini pendapat kedua dalam mazhab, menyatakan bahawasanya lam yukrah wa lam yahram wa lam yahrum. Tidak makruh dan tidak ada sebarang larangan haram untuk berpuasa selepas 15 Syaban. Maka berdasarkan pendapat qaul sani dalam mazhab, tidak ada larangan sama ada makruh ke atau haram ke, boleh sahaja berpuasa pada selepas 15 Syaban. Dan juga kita ada pendapat lagi satu oleh Imam Ar-Ruyani dalam kitab dia Bahrul Mazhab, dia kata makruh, tapi bukan makruh tahrim sampai haram macam pendapat mu'tamad tadi, tetapi ianya adalah makruh tanzih, makruh yang pada martabat yang ringan. Dan ini bertepatan dengan pendapat sebahagian mazhab seperti mazhab Hanafi. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kita belajar sesuatu bahawa pendapat mu'tamad kuat dalilnya, dan itulah amalan kebanyakan manusia, kebanyakan masyarakat yang berintimak, yang berpaunut pada mazhab Syafi'i. Dan kita juga belajar qaul kedua mazhab yang mana padanya keluasan dan padanya rahmat yang boleh kita amalkan dengan syarat-syaratnya yang telah dinyatakan oleh para fuqaha. Wallahu ta'ala alam bissawab.